Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi saya di sini, tujuan saya di sini adalah untuk menerangkan aplikasi tentang inovasi EasyFake 2.0. Jadi kami menggunakan elemen-elemen AI di dalam penggunaan inovasi EasyFake 2.0 ini. Jadi antara pendekatan yang kami gunakan di dalam EasyFake 2.0 ini adalah untuk memudahkan pelajar-pelajar mencari makna di dalam istilah fake. Kalau kita melihat di dalam pengajian fake yang ditawarkan di Institut Pendidikan Guru Malaysia, kita ada satu kursus yang disebut sebagai pengajian fake. Jadi kami melihat ramai pelajar yang tidak mengetahui istilah-istilah yang digunakan semasa dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi atas usaha itu, saya dengan beberapa kawan iaitu Encik Daini, Encik Azri, Dr. Rozaini dan saya sendiri telah menghasilkan satu kaedah inovasi untuk memudahkan pelajar-pelajar mendapatkan makna ataupun pengertian daripada istilah fiqh yang tidak ada di dalam kamus. Sebab apa saya kata istilah ni tidak ada di dalam kamus? Kerana apabila kita membuka kamus, kita hanya mendapati istilah-istilah yang biasa di dalam kamus, sama ada daripada kamus dewan ataupun di dalam internet. Malahan kita nak mencari istilah-istilah yang lebih dalam, istilah-istilah yang lebih detail daripada itu. Jadi EasyFake ni di-create ataupun dihasilkan untuk memudahkan pelajar, untuk memberi satu peluang kepada pelajar mencari makna dan pengertian istilah fake dengan lebih berkesan. Jadi dengan itu kami dengan beberapa orang innovator telah mencipta satu kaedah pendekatan iaitu yang disebut sebagai EasyFake 2.0. Jadi cuma pendekatan EasyFake ni kami buat dalam satu bentuk apps, kemudian kita masukkan pengertian istilah fake yang tidak diketahui. Contoh dia istilah yang biasa, yang umum. Contoh dia seperti mazhab, contoh dia seperti solat, contoh dia awabin, contoh dia istihalah, contoh dia dalam istilah-istilah yang lebih kritis, yang lebih kritikal. Jadi dalam contoh kalau kita masuk dalam bentuk perkataan mazhab, jadi kita masukkan dalam kolom yang telah disediakan dalam apps pendekatan EasyFake 2.0 tu, maka dia akan keluar di situ apa maksud mazhab, ya, apa maksud mazhab di dalam pengertian ajaran Islam. Cuma pada perkataan mazhab ni mungkin kita akan boleh mendapati perkataan ni di dalam kamus. Cuma ada istilah-istilah yang lebih luas, maksud dia yang tidak terdapat di dalam kamus. Inilah antara fokus penghasilan, ya, apps ataupun pendekatan EasyFake 2.0. Kami masukkan istilah-istilah yang tidak ada terdapat di dalam buku-buku fiqh dan tidak terdapat di dalam kamus. Jadi inilah perbezaannya di antara EasyFake 2.0 dan kamus, dan juga apa yang terdapat di dalam ChatGPT dan sebagainya. Jadi ini adalah pendekatan yang kami gunakan. Mudah-mudahan penghasilan ini memberi kemudahan, memudahkan pelajar untuk mempelajari kursus PIMK pengajian fiqh. Jadi saya rasa sekadar itu sedikit penerangan daripada saya, ya. Sampai jumpa lagi di dalam pendekatan yang lain yang kita akan hasilkan untuk memudahkan para pelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.